Oh, sekali lagi. Woi, gol! Gol lagi, gol tu. Woi, Pis. Gol. Pis, kau tengok ni, macam Gol kelakar lah. tu. Tengoklah ni, perempuan ni macam nak try aku. Cuba kau tengok. Ni bini orang lah, Meh. Bahaya, Meh. Alah, chill lah, Pis. Aku bukan nak sangat pun. Tapi kau tengok cara dia nak flirt aku ni. Manja-manja macam ni. Geli tu. Lagipun takkanlah aku nak dia. Aku ni kan, lelaki idaman netizen tau. Takkanlah aku nak layan perempuan tua macam tu. Berkedut. Geli. Kalau aku lah, Meh. Kau blok je. Jangan buat hal. Nanti aku blok lah. Bila kau nak blok tu? Macam dah layan. Macam dah pergi ke mana dah. Weh, esok kan kelas. Tidur lah. Alah, aku tengah layan Minah yang flirt aku ni. Kelakar tu cara tackle aku. Geli kau tahu tak? Kau tak blok dia lagi ke? Kau bukan main dah janji dah. Kau relax boleh tak? Aku bukan apa. Aku cuba nak tengok sejauh mana kesundalan dia tu. Memang taklah aku nak dengan makcik ni. Kau bayang aku jalan dengan dia kat luar kiri kanan. Tak ke nampak macam geli? Nampak macam nenek tua jalan dengan aku. Geli. Minta jauh bodoh. Ni aku bukan apa ni. Agak-agak lah. Bini orang tu. Macam ni nak basuh kereta. Kau apa tahu? Tak sabun ke? Sabun tu aku dah telan dah bodoh. Ya Cik, Assalamualaikum. Cik siapa? Kamu ada nampak dia? Alamak. Ini kau ni. Alamak. Ha? Kau menggatal dengan bini aku. Tak guna punya jantan. Tak ada betina bujang ke kat dunia ni? Ha? Tak payah, Cik. Saya buat sendiri. Puas hati Pakcik. Pandai pula kau ni, ya? Pakcik tanya. Tanya bini Pakcik. Jangan tanya saya je. Kenapa saya kacau dia? Sedangkan tata dia pun mengacaui saya hidup. Habis tu kamu ingat saya tak tahu kamu tu siapa?